Jarang-jarang lah kalau orang lelaki diberi benda lah ni dia kata tak suka. Antara sebab lelaki suka hadiah yang macam ni adalah majoriti lelaki ni dia memang jadi pak turut. Pak turut ni macam tak kena. Macam bidan terjun, itu lagi kena. Ada benda nak repair je, ada benda nak rosak je. Apa? Benda Allah ni datang dalam kotak yang macam ni. Belum campur hadiah lagi. Buta-buta kotak macam ni pun dah cantik. Buka kotak dia ada macam ni. Jom kita buka nylon pouch. Inilah apa yang dinamakan sebagai multi-tool. Harga dia tak adalah nak mahal sangat untuk jadikan hadiah. Tapi daripada cerita harga, jom kita cerita guna. Multi-tools ni, bila dibuka, nampak tak? Dia ada plier dengan cutter. Tapi peralatan yang ada pada multi-tools ni tak mati dekat situ je, geng. Di satu belah dia ada macam ni. Di belah yang lagi satu pula dia ada macam ni. Yang buatkan dia ni jadi rasa mahal sikit sebabkan ada bahagian kualiti dia yang membezakan dia berbanding dengan multi-tool lain. Contohlah, aku dah keluarkan pisau ni, aku pun guna. Dalam penggunaan mestilah kita takut yang dia ni boleh tertutup dengan sendiri kan. Namun pada multi-tools ni kau nampak ada dua bahagian ni. Ini adalah locking system dia. Artinya kalau kita nak tutup pisau ni, kita kena tarik bahagian lock ni dan tutup. Barulah boleh tutup dengan kemas. Tapi dia tak habis kat situ je. Dalam pouch ni juga dia ada berikan bit. Ada banyak jenis yang boleh digunakan, weh. Ada lelaki memang bawa barang ni hari-hari. Ada lelaki pula bawa barang ni sekadar standby dalam kereta je. Ada juga lelaki yang beli standby dalam rumah. Boleh tahan ramai juga sebenarnya yang beli untuk minat. Tapi tak apa abang-abang sekalian. Biasanya video dah hujung-hujung macam ni perempuan dah tak tengok. Rahsia kita masih selamat.